kongsikan bersama dengan anda sebuah bingkisan terutama bagi mereka peminat auto show. Okey, sama saya betul sekali. Yeah. Pertama kali diadakan di Malaysia, Kuala Lumpur International Auto Fair 2012 KLIAF berlangsung selama 5 hari berakhir dengan jaya ni semalam. Bertempat di The Mines International Exhibition and Convention Centre, pameran ini bertujuan mendedahkan orang ramai trend terkini dalam dunia permotoran. Pelbagai jenis kenderaan bermotor diketengahkan. Acara yang dikunjungi hampir 100 penggemar automobil ini turut mendapat kerjasama dari syarikat pengedar automotif NAZA. NAZA World kita participate sebanyak ada 9 jenama untuk motosikal dan 3 syarikat daripada kenderaan 4 roda. Two wheels for NAZA, kita ada Harley Davidson, kita ada Aprilia, kita ada Ducati, kita ada Vespa, kita ada Piaggio, kita ada Gilera, kita juga ada seperti NAZA Bikes, merupakan syarikat local produk. Lebih 100 buah kenderaan bermotor dipamerkan. Objektif pameran ini ialah menggalakkan rakyat Malaysia melibatkan diri dalam sukan bermotor dan mengurangkan aktiviti lumba haram. Bagi Nur Razina Nasharuddin, kunjungan ke sini memberikannya manfaat. Apatah lagi, pameran ini mengetengahkan keluaran kenderaan terkini serta memberi maklumat pemanduan yang cekap dan selamat. Acara hari ini memang bagus, menarik kerana diorang memperkenalkan motor-motor sport, kereta yang baru dikeluarkan dan kita sebagai pengunjung kita dapat tahulah diorang punya keluaran daripada NAZA. Kat sini kita ada simulasi F1. Kalau siapa yang mencubanya, berminat untuk mencuba boleh datang ke sini untuk kita roadshow. So anak-anak untuk keluarga boleh bawa ke ujung minggu. Antara yang menjadi perhatian di sini terdapat ruang jualan pelbagai barangan eksklusif. Antaranya barangan Harley Davidson yang menjadi kegiatan peminat motor berkuasa tinggi. Ali Ismail antara individu tidak pernah ketinggalan membeli barangan di sini. Apatah lagi pilihan serta harga yang ditawarkan juga amat istimewa. Tidak termasuk. Jadi motor boleh kita tengok kan. Kalau kita pergi Sastra Petai tu satu jenis dia kan. Kalau Kawasaki, kalau Harley kan. Exhibition macam ni kita boleh compare kan harga yang mana yang mahal yang murah. Dia mau nampak yang baru punya, branding punya, bukan orang tua tahu, kasih budak kecil kasih tahu. Sampai dia tua dia faham apa kita Malaysia otomotif industri dibuat dalam tahun 80 sampai sekarang. Pameran ini mampu meningkatkan perkembangan industri otomotif di Malaysia agar masyarakat terus bijak memilih serta mengendalikan kenderaan dengan sempurna. Okey, itu dia.